Ini adalah Honor 400 Pro, manakala ini pula adalah Samsung Galaxy S25. So dalam video kali ini kita akan bandingkan kedua-duanya. Kenapa? Sebab Samsung kan power, semua jenama mesti nak benchmark dengan Samsung. Senang cerita, siapa dapat tambah Samsung kira power lah tu. So Samsung korang mesti rasa bangga diri tau, bukan bermuram durja bila dibanding-bandingkan. So dalam video kali ini kita nak tengok antara keduanya mana lagi berbaloi. Kita mulakan dari segi harga. Let's go. Honor 400 Pro dijual dengan tanda harga RM2,699 untuk tetapan 12GB RAM dan juga 512GB internal storage. Manakala Samsung Galaxy S25 pula for the same specs dijual dengan tanda harga RM4,499. Yes, harga bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya mestilah well justified dengan harga. Setuju? So untuk perbezaan harga lebih kurang RM2,000 tu, jom kita tengok lagi apa yang ditawarkan oleh kedua-dua peranti ini. In term of camera, kedua-duanya boleh kita consider datang dengan so-called flagship camera setup. Honor 400 Pro datang dengan 200MP main camera, sensor besar 1/1.4 inci, 50MP telefoto, boleh zoom sampai 50 kali, 12MP ultra wide dan juga selfie kamera 50MP. Manakala Samsung Galaxy S25 pula datang dengan 50MP main sensor, 1/1.56 inci, 10MP telefoto, boleh zoom sampai 30 kali, 12MP ultra wide dan juga selfie kamera 12MP. On the spec camera itself, kita boleh nampak Honor 400 Pro ni dah gigit kamera Samsung Galaxy S25 ni. Tetapi of course akan ada juga orang akan berkata hardware bukan segala-galanya. Untuk itu, jom kita lihat sampel dari kedua-duanya. Dua-dua obviously mampu menghasilkan gambar yang cukup capable, usable. Masing-masing ada color tona masing-masing, masing-masing cukup sharp, cukup detailnya dengan kawalan HDR dan juga kawalan cahaya yang cukup bagus antara satu sama lain. Senang cerita, in the normal usage, kedua-duanya adalah a capable camera. Untuk telefoto pun, Honor 400 Pro dengan 50MP dan juga 50 kali zoomnya sekali lagi mampu untuk memberikan lebih versatility dan juga detail image zoom yang lebih sharp dan juga usable berbanding dengan Samsung S25 yang hanya datang dengan 10MP, 30 kali digital zoom sahaja. Untuk portrait, while kedua-duanya adalah cukup kemas dan juga cantik image portraitnya in most of normal situation, tetapi Honor 400 Pro datang dengan Hardcore Studio 2.0 ni menawarkan pilihan efek portrait yang lebih klasik dan juga lebih unik, which previously hadir pada siri 200 Pro nya. Hasilnya cukup kemas, unik dan juga social media ready tanpa perlu post editing yang merenyahkan lagi. Each filter membawakan ceritanya tersendiri. Gambar malam, both again adalah cukup capable dan juga usable, tetapi dengan bukaan sensor kamera yang lebih besar pada Honor 400 Pro, obviously ia mampu untuk menghasilkan image malam yang lebih clean, lebih sharp dan juga lebih mudah diambil secara handheld sahaja. In term of camera AI features, while kedua-dua peranti ini hadir dengan macam-macam kamera AI features yang melimpah ruah, tetapi kredit harus aku berikan kepada Honor 400 Pro ni. Sebab apa? Dia hadir dengan kamera AI features yang boleh aku katakan sangat-sangat tersendiri dan juga unik dalam masa yang sama. The main highlight untuk Honor 400 series kali ini adalah fungsi AI image to videonya, di mana dengan kerjasama bersama Google Cloud, kini ia boleh untuk tukarkan gambar statik korang tu menjadi video bergerak yang unik dan juga menarik untuk dimainkan dan juga untuk dikongsikan. Dan ada pula AI cutout, di mana korang boleh untuk pisahkan subjek daripada background dan kemudian tukar background ataupun jadikan stiker dengan mudah dan juga versatile. Kalau framing gambar asal korang tu tight ataupun sempit, korang boleh pula luaskan ia dengan menggunakan AI outpainting. If let's say gambar korang tu kurang sharp ke apa, dengan AI upscale, dia akan tingkatkan kualiti image tu menjadi lebih HD dan juga sharp dalam masa yang sama. Dan Samsung at this moment mesti macam dia seorang je ada AI. Samsung S25 pun ada AI. Betul, setuju, jangan risau. Aku pun takkan lupakan S25 punya kamera AI ni. Samsung S25 ada AI eraser, which Honor 400 Pro pun ada, di mana kedua-duanya boleh buang ataupun gantikan unwanted objek daripada gambar-gambarnya dengan kemas dan juga berkesan. Samsung S25 ada best face, similar macam Facetune yang ada pada Honor 400 Pro, which kedua-duanya boleh untuk adjust gambar group kalau ada yang terpejam mata ke apa. Samsung S25 ada motion photo, Honor pula panggil dia sebagai moving photo. Dua-dua boleh shoot gambar dan juga buat momen bergerak-gerak sikit macam tu. Cumanya Honor 400 Pro dia ada moving photo collage, mengambil benefit daripada moving photo tadi untuk dijadikan collage untuk share ke Instagram ataupun Xiaohongshu. Dan of course Samsung Galaxy S25 dia ada audio eraser. Yang ini Honor 400 tak ada tau, di mana dengan audio eraser ni, let's say macam korang record dalam keadaan ada bunyi bising jalan raya ke apa, korang boleh untuk extract ataupun pisahkan bising dan juga suara korang tu masa post editing nanti.
So basically, bukan saja hardware kamera pada Honor 400 Pro ni lebih mendunia macam tu, tetapi fungsi ataupun features kamera AI dia adalah lebih melimpah ruah berbanding dengan Samsung Galaxy S25 ni. Selebihnya terpulang kepada pilihan masing-masing. In terms of bateri pula, Honor 400 Pro datang dengan whopping 6000 mAh bateri berbanding dengan 4000 mAh yang ada pada Samsung Galaxy S25 ni. So obviously, Honor 400 Pro adalah lebih long lasting jangka masa penggunaan harian baterinya berbanding dengan Samsung Galaxy S25 ni or even Samsung Galaxy S25 Plus sekalipun. Selain daripada itu, Honor 400 Pro support 100W fast wired charging dan juga 50W fast wireless charging berbanding dengan 25W wired dan juga 15W wireless charging pada Samsung S25 ni. Dan on the top of that, Honor 400 Pro masih lagi memberikan fast adapter charging dekat dalam kotak. S25 hanya dapat kabel sahaja. In terms of design, ini of course subjektif. Tapi bagi aku, dua-dua ada design language ikonik masing-masing. Honor 400 Pro ni lebih ke arah quad curve curvy macam tu, but still berbeza daripada mana-mana serinya yang terdahulu. Kira design dia macam fresh sikit macam tu. Whereas Samsung S25 ni lebih ke arah flat boxy macam tu. Ada reminiscent macam siri Galaxy S sebelum-sebelumnya, which tak ada yang silap dan juga salah pun. Kedua-duanya juga cukup tahan lasak dan juga kalis untuk kelasnya. Cumanya Honor 400 Pro ni lebih sikit dengan IP68 dan juga IP69, plus siap ada triple defense system yang mampu untuk memberikan extra peace of mind pada user-user sekalian. In term of design, pada pendapat aku terserah pada pilihan masing-masing. Tetapi kalau korang nakkan paparan yang lebih besar, lebih terang dan juga lebih menjaga mata, dan Honor 400 Pro ni menawarkan perkara tersebut. Di mana on the spec itself, macam korang boleh nampak, Honor 400 Pro ni memberikan spesifikasi hardware paparan yang lebih tinggi, lebih durable dan juga berkualiti dalam masa yang sama. Ya, dalam normal ideal usage, kedua-duanya still could provide enough detail, vibrant color, sharp image dan juga video. Senang cerita, on the bare eyes, nothing will go wrong dengan either of the display. Tetapi, untuk outdoor usage bawah terik matahari, Honor 400 Pro 5000 nits brightness level display ni surely can tapau Samsung S25 2600 nits display ni anytime. Menjadikan paparan Honor ni adalah lebih usable both indoor dan juga outdoor. Tambahan lagi, Honor 400 Pro pun datang dengan eye comfort features yang melimpah ruah. You name it. 3800Hz PWM dimming, Circadian Night Display, hardware low blue light technology, motion sickness relief, AI defocus, sunlight display enhancement, dynamic dimming, ultra dark mode dan juga banyak lagi, which tiada pada paparan Samsung S25 kali ni. Now in term of performance, dekat sinilah mungkin dadak Samsung akan bersorak lebih sikit. Sebab Honor 400 Pro kali ni datang dengan Snapdragon 8 Gen 3, manakala Samsung Galaxy S25 ni datang dengan Snapdragon 8 Elite. So pusing lantang mana, kita wajib setuju yang Snapdragon 8 Elite tu adalah lebih baharu, lebih berkuasa, should be lah, berbanding dengan Snapdragon 8 Gen 3. Tetapi surprisingly, kalau dibuat antutu benchmarking, macam korang boleh nampak, markah kedua-duanya tak jauh beza mana pun sebenarnya. Untuk beza RM2,000, kalau tanya pada aku, in real usage, Snapdragon 8 Gen 3 ni still a capable flagship chipset yang mampu memberikan nearly similar performance, usability dan juga power, even untuk gaming sekalipun sebagaimana Snapdragon 8 Elite ketika ini. In terms of productivity AI pula, undoubtedly, kedua-dua phone dekat tangan aku ni adalah antara phone yang paling banyak AI-nya ketika ini. Ianya bergantung kepada keperluan dan juga penggunaan korang. Mana yang lebih sesuai dan juga korang prefer ketika ini. So secara kesimpulannya, antara Honor 400 Pro dan juga Samsung Galaxy S25 ni, kalau korang tanya pada aku, kalau korang jenis yang nakkan kamera versatile dengan detail yang ultra sharp, suka explore AI kamera yang fun dan juga berguna, nak bateri yang betul-betul tahan lama, nak display cerah yang menjaga mata, nak lebih ketahanan dan juga kelasakan, dan nak fast charging yang tak menyusahkan, dan Honor 400 Pro ni memang sangat-sangat berbaloi, especially dengan harga RM2,699. Korang dapat flagship experience sebenar tanpa perlu bayar mahal pun. Tetapi kalau korang jenis yang nakkan chipset yang terbaru, sebab confirm bagi korang adalah lebih berkuasa, tak kisah sangat pasal high-res kamera ataupun zoom jauh-jauh ni, jarang pakai AI camera features, dan yang paling penting, memang setia dengan jenama Samsung daripada dulu lagi, dan Samsung Galaxy S25 ni tetaplah pilihan yang baik. Cumanya kena ingat, harganya jauh lebih tinggi dan tak semua orang perlukan semua ciri flagship yang ditawarkan. Akhirnya pilihan di tangan korang. Korang nak flagship dengan value yang maksimum ataupun flagship dengan jenama yang besar? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Korang team Honor ke team Samsung guys? So guys, sampai sini saja video kali ini dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.